Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tutorial tentang mahkamah mini yang bertajuk Kes Wah, awalnya awak datang. Okey, baiklah. Dengan ini, mahkamah akan bersidang sebentar lagi. Saya Hakim, selaku Hakim, akan mengerusikan prosiding mahkamah kita pada hari ini. Jadi, saya mengalu-alukan semua kedatangan kita punya pendakwa-pendakwa dan juga peguam-peguam dan juga saksi. Baiklah, saya ingin ingatkan supaya kita punya prosiding ni jalan secara adil dan saksama tanpa ada sebarang unsur pergaduhan, ya. Okey, baiklah, untuk itu mahkamah akan bersidang. Hari ini kita akan membicarakan satu ujaran ataupun kes di mana yang bertajuk wah, awalnya awak datang hari ini. Jadi kita akan buka kepada pendakwa seterusnya. Silakan. Terima kasih Yang Arif. Berdasarkan semantik, kita melihat makna literal sesuatu perkataan dan ayat. Dalam ujaran, wah, awalnya awak datang hari ini. Perkataan awal bermaksud hadir pada waktu yang lebih awal daripada waktu yang ditetapkan atau kebiasaan. Jadi, secara semantik, maksud ayat ini adalah jelas. Individu tersebut datang awal. Itulah makna yang dapat kita fahami berdasarkan perkataan dan struktur ayat. Saya menyokong hujah pendakwa semantik Yang Arif. Jika kita hanya melihat makna bahasa, tiada bukti bahawa ayat tersebut merupakan sindiran sebenarnya. Perkataan awal tetap bermaksud awal. Maka berdasarkan makna literal, individu tersebut sememangnya datang awal. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita akan dengar pula apa kata pendakwa pragmatik pula. Sila kemukakan hujah anda. Terima kasih Yang Arif. Saya selaku pendakwa pragmatik ingin menegaskan bahawa pragmatik tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tetapi apa yang dimaksudkan berdasarkan konteks. Saya ingin memanggil saksi untuk memberikan keterangan. Okey, dipersilakan. Saksi, pukul berapakah individu tersebut datang? Pada pukul 10 pagi. Dan sepatutnya dia datang pada pukul berapa? Pada pukul 8 pagi. Jadi, adakah dia awal? Tidak, dia datang lewat sebenarnya. Yang Arif. Itu pendapat saya selaku pendakwa pragmatik. Yang Arif, di sinilah kita dapat melihat perbezaan antara semantik dan juga pragmatik. Walaupun rakannya berkata, wah, awal awak datang hari ini. Kita tahu bahawa dia sebenarnya datang lewat. Jadi, berdasarkan konteks dan juga situasi, ayat tersebut bukanlah satu pujian. Sebaliknya, ayat tersebut merupakan satu sindiran, di mana maksud sebenar penutur bukanlah awak datang awal, tetapi awak datang lambat hari ini. Namun Yang Arif, makna literal perkataan awal masih tak berubah. Saya bersetuju, tetapi konteks menyebabkan pendengar memahami maksud yang berbeza daripada makna literal. Jadi, semantik masih penting sebagai asas untuk memahami ujaran. Ya, tetapi untuk mengetahui maksud sebenar penutur, kita perlu melihat konteks. Itulah peranan pragmatik. Okey, bertenang hadirin dewan-dewan kita sekalian. Okey, baiklah. Setelah mendengar semua hujah-hujah yang telah dikemukakan dalam mahkamah yang mulia ini, di sini saya tegaskan bahawa apa yang kita dapat pada hari ini iaitu semantik adalah meneliti makna literal perkataan dan struktur ayat. Manakala pragmatik pula lebih kepada meneliti maksud ujaran berdasarkan konteks, situasi dan juga niat seorang penutur itulah. Tapi dalam kes ini, semantik awal datang lebih awal dan pragmatik wah, awalnya awal datang hari ini. Jadi ia macam berbunyi sindiran kerana dia nak sindir kena datang lewat. Maka mahkamah memutuskan bahawa semantik melihat makna, manakala pragmatik memahami maksud dan juga berdasarkan konteks ataupun niat penutur itu.
Dengan ini kes ditutup. Okey, semua boleh buka mic. Makna ada pada perkataan, maksud pada konteks. Ya, lagi. Makna Maka- pada perkataan, maksud pada konteks. Ya, lagi satu kali. Makna pada perkataan, maksud pada konteks. Maksud pada konteks. Baik. Okey, berikan tepukan semua. Okey, untuk itu mahkamah bersurai. Terima kasih Arif. Okey, sama-sama. Terima kasih, Adik. Terima kasih, Arif. Terima kasih, Arif. Okey.